Dia dapat butiran tu, dia macam-macam dia buat. Jadi ini yang kita kena sentiasa berhati-hati. Kena. Tak ada pilihan. Pasal penipuan, teknologi bertambah canggih. Jadi penipuan pun jadi bertambah canggih. Secara seriusnya, kita kena bersama. Share juga. Antaranya kena share. Share dengan kawan kita ke, betul ke ni? Ni tipu ke apa benda? Kena bertanya. Bertanya mungkin boleh juga kita minta pihak polis pun menyediakan kemudahan. Aksi tu betul ke? Tipu ke? Tak tipu, benda-benda yang macam tu lah. Bebas Along, bebas riba. Ayo kembalikan ketenangan hidup anda. Lebih 15,000 kes berjaya dikendalikan. Untuk bantuan, layari bebasahlong.com atau hubungi 019 359 1000.